But itu adalah untuk kita delay burnout. Betul. Barulah budak tu boleh tahan lama main kan, macam sampai umur main ni. Parent, coach, management semua kena, you have to know your line lah. Don't ever step Yeah. over the line lah. Kau punya role as a parent, bila kita respect each other lah. Yeah. Coach bercakap, kita dengar, bagi peluang dia cakap. Bila kalau kata parent betul dia cakap, find your own time. Jangan cakap masa coach cakap. Situation bila bukan nak sentuh lah. Any susukan budak ni kan. Dia terlampau emphasize nak menang. Kalau kita tengok dia panggil long term development plan for the athlete, umur 10 hingga 12 ni fasa apa? You learn how to train. Ini fasa dia tak specialize lagi. Yeah. So long way to go. Betul. Orang marah budak macam tak ada hari esok tu. Sebab kalau macam dalam sport science pun, at that age dia multi development. Kau tak boleh suruh dia main bola gila-gila kan. Dia kau pergi swimming, kau pergi main snooker, kau pergi main semua lompat jauh. Ni kau dia multi development. And then bila dia dah masuk 14, baru dia ada pengkhususan. So that's how ni term scientific in terms of sport science punya ni kan. But itu adalah untuk kita delay burnout. Barulah budak tu boleh tahan lama main kan, macam sampai umur main lagi kan. So I think it's true. Sebab yelah, kalau umur at that phase yang kau memang just nak belajar, kenal sports, kenal main dengan kawan-kawan team, tiba-tiba kau dah kena like really intense punya ni, dia akan lose interest cepat lah.